Okay, selamat sampai di kebun. Buat inggun api lu. Aduh, hari ni ada berita tak seronok. Tu tengok tu. Ini kerja monyet ni. Atap ni memang dah pecah. Saya tutup dengan apa? 3 getah belah atas dia buat sementara. Tu kena selak tu. Nantilah kita betulkan balik. Kena selak oleh monyet. Okey, pagi ni nak bagi makan ikan dulu. Tengok keadaan rumput 2 minggu tak potong. Sekejap je panjang. Kalau hujan macam ni mana ikan tu ada tu. Ikan merah. Dia dah menunggu makanan. Nak tengok jambu ada bunga tak ada. Dah habis musim buah dia ni. Tak ada bunga. Nak tengok tempat saya baiki 2 minggu lepas. Tengok macam mana. Oh, rumput pendek Asyik berjalan. Air dah agak tinggi. Nak tutup tak sempat kot. Tengoklah ada masa kita tambah tanah sikit lagi. Ni markisa. Okey, kita hari ni nak bagi makan ikan. Dia 2 minggu tak makan. Tapi dalam ni banyak lumut, anak udang. Saya terlupa nak beli makanan ikan. Dah call dah orang tu. Saya pula yang terlupa nak pergi ambil. Tu dah menunggu tu. Kita tengok bismillah. Makan. Oh, bubble. Push. Tu ikan puyuh besar-besar tu. Puyuh dalam ni besar. Tu macam keli. Keli ni nak kena pancing ni. Kuat ikan puyuh dia. Tu ikan puyuh tu. Nak mancing. Ikan toman tu naik. Tu toman lah tu. Kat situ. Besar toman tu. Nanti kita akan pancing toman tu. Sebab nak masukkan anak ikan. Jadi toman tu kena pancing. Mana ikan merah ni lagi seekor? Ada 3 je. Patutnya ada 4. Kalau ikut ikan merah ni, ikan tilapia merah ni, dia bertelur kan. Tapi tak ada anak-anak. Ni ikan toman banyak. Makan. Mana ikan puyuh banyak tadi? Banyak tu ikan puyuh kat situ. Ikan tilapia ni dah saiz 2 kilo dia ni. Besar sangat. OT lah buat sementara ni. Mana seekor lagi? Biasa kadang-kadang seekor tu dia lepak kat belakang tu. Kat belakang tu dia biasa dia lepak kat situ. Okeylah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.